Belakang ini adalah Vios pertama yang pasang dengan rim Jepun TC105X 16 inci guys. Okey guys, kedai Washina hari ni datang sebiji kereta Vios NCP 150 nak tukar rim dengan tayar. Owner nak jadi orang pertama di Malaysia jadi special Vios dia. So dia pakai tayar Potenza 205 45 16 RE004 grip dan juga cantik masa air. Tetapi ini bukan special. Yang paling special adalah ini rim TC105X buatan Jepun. Ini adalah Vios pertama di Malaysia yang pasang dengan rim Jepun ini daripada Wetsport. Okey, Wetsport TC105X performing. Kita pun boleh nampak anti-slip. Tayar dah cukup grip, tambah lagi traction dengan anti-slip ini. So jom kita tengok hasil dan juga proses pemasangan rim dengan tayar ni atas kereta NCP 150 ni macam mana guys. Okey guys, inilah hasil selepas Vios NCP 150 ini dipasang dengan tayar Potenza dengan juga rim Wetsport Japan TC105X. Okey, memang merecek gila rim ni. Pasang kat kereta ni sangat-sangat garang, sangat-sangat cantik. Dengan juga Vios ini adalah kereta pertama lah yang pasang dengan rim Wetsport TC105X Jepun 16 inci guys. Okey, so itu saja untuk mereka ni. Kalau korang suka video ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari tip, cari wan, Cina. Thank you guys.